lah. Kan? Saya bagi start umur 7 bulan. Saya bagi 7 bulan kat atas saya start bagi. Okey lah, orang kata lah mudanya 7 bulan makan buah tak? Makan lah. Kan? Aku tak cakap muda makan buah. Sama jugalah dia makan buah, cherry asrullah lah tu je. Kan? Ataupun 7 bulan makan ikan tak? Makan juga, sama juga. Kita bagi ambil lah. Ataupun macam vitamin ni saya tak bagi dia kunyah lah, saya bancuh. Saya bancuh bagi minum. Itu yang apa yang saya buat hari ni. Anak first saya dengan anak kedua saya lah. Anak first saya 4 tahun, anak kedua saya sekarang ni setahun 3 bulan. Gami susah. Berapa umur? 7 bulan. Okey. So Gami ni anak saya apa yang saya buat, saya potong Gami tu, potong lah, dia susah kunyah juga. Oh, dia tak suka tu, tak apa lah. Oh, I see. Okay, memang tu cara betul lah. Tapi kalau dia keluarkan balik apa ni, kat semua betul. Kalau dia keluarkan balik apa ni, tak boleh bagilah Gami tu. Ataupun cara lain kita boleh bagi macam mana? Dia tak larut. Apa yang cara lain kita boleh buat, fish oil sama omega tu kita potong masuk dalam mulut dia. Itu cara lain lah. Tapi jangan risau, tak suka bulang, jangan simpan. So bila bulang dalam masa 3 bulan dah buka. Best tak? Betul? Betul nak tengok lagi, betul? Paksa lah, betul. Memang dia betul? Memang kena training sikit lah awal. Training sikit awal kan. Sudah. Kan? So kita memang praktis sikit awal. Ambil masa sikit dia nak pandai kunyah Gami tu lah. Itu je. Boleh? Okay, so ada soalan lain? Okay. So kalau hak umur, biasa yang kecil ni dia dewasa ni biasanya 12 tahun ke atas. 12 tahun dah bertelan, dah start boleh dewasa lah. Dah bertelan kan? Tapi kalau belum bertelan, bagi ini lah. Sebab ini punya tak ada telan sebenarnya. Ini pun just senang larut dalam badan. Sebab dewasa ni dia susah sikit lah. Sebab kadang-kadang takut budak ni dia macam apa ni, rasa macam takut tercekik lah kan? So yang ni dia senang larut, confirm tak tercekik ni. Macam anak saya 6 bulan dah makan. Bancuh dengan susu tak digalakkan betul pasal dia. Tak digalakkan sebab dia ada hormon lain tak terganggu lah. Itu saja. Tapi susu lain lah kita apa ni, yang ni asing tak apa. Kalau eczema berapa tahun? 2 tahun? Oh, okey. So kalau eczema 2 tahun, boleh? Boleh ambil. Better yang 4-in-1 ni lah. Okey? Bagus, ada soalan lagi? Kita ada Dr. Fazli juga kat belakang. Ya, belakang tu. Ya, tunggu mikrofon jap. Mikrofon. Hi, I'm Lia. Okay, untuk Nutrilight Kids tu, I have a kids about 18 months. Yang kids tu before eat or after eat? Dua-dua boleh. Dr. Fazli dua-dua boleh. Asingkan dengan susu lah kan? Dia asingkan dengan susu. Tak boleh rendam sekali lah, tak boleh. Kita asingkan lah. Thank you. Okay. Siapa? Oh. Apa? Maltitol. So sweetener. Betul kan? Sweetener? Maltitol. Maltodextrin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fadli. Okey, berkenaan maltodextrin, saya last week saya cakap pasal maltodextrin. Maltodextrin ni memang salah satu starch yang bahaya dalam badan sebab dia meningkatkan gula dengan tinggi pada masa yang amat singkat. Tetapi bagi Nutrilight, maltodextrin yang digunakan adalah daripada dipanggil DRM, Digestive Resistant Maltodextrin. Maksudnya dia tak akan diabsorb oleh our usus lah. So that's why kalau kata maltodextrin ada dua jenis, satu yang maltodextrin yang kata manis dan meningkatkan gula secara mendadak, dan yang dari satu DRM, Digestive Resistant Maltodextrin. So bagi Nutrilight ni tak ada masalah untuk kita ambil sebab dia memang certified digestive resistant. So dia tak akan masuk dalam darah, cuma dia membantu dari segi masuk ke pencernaan kita lah. Okay.
Maksudnya dia untuk emulsifier dalam kita punya produk. Okay? Alright, jadi tak ada masalah boleh makan maltodextrin dalam kita punya produk ya. Certified by USDA dan US FDA. Okay? Alright, itu saja. Apa yang tadi orang tanya? Digestive resistant, DRM. 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 Boleh, last boleh lah. Last. Nak tanya untuk tiga produk ni, start umur berapa dah boleh konsum? Okey. So umur berapa dalam kotak tulis 7 tahun lah. Tapi saya sendiri bagi anak saya 7 bulan. 7 bulan. Yang ni dia start boleh kunyah lah waktu tu setahun. Okay. Yang ni saya redam air 7 bulan juga sebab anak saya ada eczema. Tapi Dr. Fazli tahu tak? Saya rasa macam ni, kalau kata kita dah start bagi anak kita makan makanan yang blended macam 6 months apa kita dah blend makanan kan, kita punya anak usus kita dah mula boleh terima makanan yang biasa, kita dah boleh bagi 4-in-1 ni. 4-in-1 ni actually selamat lah untuk makan dalam umur 6 tahun ke 8 bulan, 6 bulan ke 8 bulan dah boleh makan. Macam yang gummies tadi, actually for safety precaution memang kita tak galakkan pada anak yang baru mengunyah sebab takut dia tak pandai nak telan. Jadi pada yang ada masalah untuk menelan, kita bagi dia salmon omega, kita potong, kita keluarkan minyak tu kita bagi. Untuk yang mati chewable pun sama juga. Safety precaution ni dia kita tak bagi pada anak yang baru mula nak makan. Selalunya kalau boleh macam Dr. Farhan dia dilukan kan, larutkan lah boleh. Macam tu. Tapi awal sebenarnya memang every neutral akan tulis 3 tahun. Sebab dia tahu budak-budak 3 tahun pun boleh makan kan. Alright. Okey, itu saja. Terima kasih. All the best. Okay,